Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Setiap pertemuan bermula dengan sebuah perkenalan. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farisha Hadiana binti Muhammad Jokhairi, murid tingkatan 3, anak didik sekolah menengah kebangsaan Konvent Ipoh. Kod sekolah saya AEB 2048. Adakah kejayaan itu semudah yang disangka? Atau ia sebuah perjalanan yang penuh ranjau, air mata dan pengorbanan? Pada hari ini, saya amat berbesar hati untuk berkongsi sebuah buku yang amat bermakna buat diri saya. Buku yang dipilih berjudul Arkitek Jalanan, hasil karya Temia Abdullah. Bukunya diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2017 ini, mengandungi 353 halaman bercetak dengan 22 bab. Arkitek Jalanan merupakan siri kedua daripada siri Jalanan yang meneruskan kisah perjuangan penulis selepas Pelukis Jalanan. Buku ini telah mencipta pelbagai kejayaan, antaranya Anugerah Buku Negara 2018, Anugerah Buku Malaysia 2020 dan number 1 Highest Rated Book in Asia and Oceania 2023. Ayuh fokuskan minda untuk mengikuti bicara buku yang luar biasa ini. Sebuah kisah inspirasi yang bukan sekadar sebuah autobiografi, tetapi perjalanan penuh liku seorang anak muda dalam mengejar impian. Pada siri pertama iaitu Pelukis Jalanan, kisah bermula dengan seorang anak muda yang sanggup menjadi pelukis jalanan demi menampung kos pembelajarannya di luar negara. Kisah ini menonjolkan kecekalan dan usaha gigihnya dalam mengejar cita-cita walaupun berdepan dengan cabaran hidup yang sukar. Kisah Arkitek Jalanan bermula ketika Temia Abdullah berada di tahun terakhir pengajarnya dalam bidang seni bina di sebuah universiti terkemuka di United Kingdom. Pada fasa ini, beliau diuji dengan pelbagai cabaran yang bukan sahaja melibatkan tekanan akademik, malah turut melibatkan keletihan fizikal, kesihatan mental dan bebangan kewangan. Dalam dunia seni bina yang sangat kompetitif, beliau mula meragui kebolehan diri sendiri apabila melihat rakan-rakan sekelasnya lebih menyelah, berkeyakinan dan kreatif. Beliau kemudian melalui fasa paling mencabar dalam pengajiannya, iaitu projek akhir tahun. Ini merupakan projek penentu yang bakal mempengaruhi kedudukannya sebagai seorang pelajar seni bina. Beliau mengorbankan waktu tidur dan rehat, menghabiskan hari demi hari memperbaiki lakaran, menghasilkan model dan menyempurnakan pembentangan. Walaupun dihujani kritikan daripada para pensyarah, beliau tetap cekal dan tidak berputus asa. Dalam keletihan dan kekecewaan, beliau kembali meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, menguatkan semula niat dan azamnya untuk berusaha hingga ke penghujung. Buku ini berupaya untuk menyelami nilai kesusahan dan keperitan yang diharapi oleh seorang anak muda yang berusaha gigih merealisasikan impian, menunjukkan bahawa kejayaan bukan semata-mata tentang menjadi yang terbaik di atas kertas, tetapi tentang keikhlasan dalam berusaha dan kesungguhan untuk bangkit setiap kali jatuh. Secara peribadi, saya amat terkesan dengan kisah ini kerana ia mencerminkan perjuangan saya sendiri sebagai seorang pelajar. Dalam mengejar cita-cita, saya juga pernah rasa kecewa dan hampir menyerah. Namun buku ini memberi inspirasi untuk saya terus melangkah walaupun tidak tahu apa yang menanti di hadapan. Ia menyedarkan saya bahawa setiap keputusan yang kita buat hari ini adalah sebahagian daripada perjalanan besar menuju kejayaan. Kejayaan itu bukan hanya pada destinasi, tetapi pada usaha tanpa jemu yang kita lakukan sepanjang jalan. Buku ini mengajar kita bahawa kejayaan bukan hanya tentang mencapai kedudukan tertinggi, tetapi tentang bagaimana kita berkembang sepanjang perjalanan itu. Temia menunjukkan bahawa usaha dan ketekunan akan membuka pintu yang tidak disangka-sangka.
Walaupun dia tidak mendapat tempat pertama, dia tetap berjaya dengan caranya sendiri dengan memperoleh pekerjaan di firma seni bina yang terkenal. Kesimpulannya, arkitek jalanan bukan sekadar sebuah buku, tetapi sebuah perjalanan jiwa. Ia mengajar kita bahawa dalam hidup, kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran. Tetapi dengan usaha, doa dan kesungguhan, kita pasti akan menemui jalan kejayaan. Dengan ilmu dan pengalaman, kita mampu mengubah nasib diri dan mencapai impian. Bab kata pepatah Melayu, ilmu itu pelita hidup. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk terus berjuang dan tidak pernah berputus asa dalam hidup. Sekian, terima kasih.